bal fa'abaina ayatuna fahamal haditha. Amanah yang dimaksudkan itu ialah menafsirkan dan melihat, mentahqiqkan nama-nama Allah dalam alam ini dan berakhlak dengan akhlak nama-nama Allah. Yang menerima amanah ini, melihat nama-nama Allah ini di dalam alam ini. Misalnya lapar, Allah bagi makan. Menghayati makna ar-razzaq, berdosa, kemudian rasa bersalah, bertobat kepada Allah, merasakan nikmat nama Allah Al-Ghafur. Dan itu semua ialah orang-orang yang ahli syurga. Dan Nabi Adam AS ketika diajarkan nama-nama itu, kata para ulama, sebahagiannya mengatakan nama-nama yang dimaksudkan bukan nama-nama benda, tetapi nama-nama Allah pada benda-benda itu. Nama-nama Allah pada benda-benda itu. Dan malaikat tidak boleh melihat nama-nama Allah pada benda-benda itu, tetapi malaikat tidak boleh melihat langsung kepada keindahan nama-nama Allah itu pada makhluk, melainkan melalui manusia. Oleh kerana itu, ketika Allah mengajar Nabi Adam AS, yang Allah tanya malaikat. Yang Allah tanya malaikat. Maka malaikat belajar daripada nama Allah melalui Nabi Adam AS. Maka dia katakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Daripada mana peristiwa malaikat mendapat nama Allah Al-Alimul Hakim? Daripada kisah melihat Nabi Adam AS diajarkan oleh Allah nama-nama, kemudian Allah tanya mereka tak boleh jawab. Maka daripada situ mereka belajar nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majlis membawa ini ada nama-nama Allah seperti keampunan, seperti apa saja, memberi rezeki, dan malaikat tidak mendapati rezeki itu, tidak mendapati keampunan itu kerana mereka tidak memerlukan. Tapi mereka melihat tajalli Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun pada majlis-majlis umpama. Dan itu Allah SWT panggil malaikat yang hadir dalam majlis ini supaya menjadi saksi indahnya nama-nama Allah dalam majlis ini. Malaikat dipanggil, kamu ni dari mana? Saya dari majlis. Saya fikir apa yang mereka berdoa, mereka minta syurga. Adakah mereka pernah lihat syurga? Tak pernah lihat syurga. Kalau mereka melihat syurga, bagaimana? Lebih mereka akan minta syurga. Apa yang mereka minta berlindung? Mereka minta berlindung dari neraka. Adakah mereka pernah melihat neraka?